murid-murid pandai. Jom belajar 7 hari dalam seminggu bersama Cikgu Eza, Adam dan May. Hari ni hari Isnin. Tengok beg Adam. Lawa kan? Hari Selasa, May suka melukis bunga cantik-cantik. Cantik tak? Hari Rabu ialah hari bersukan. Adam dengan May suka main bola. Hari ni hari Khamis, Cikgu Eza nak cerita tentang Dinosaur. seronoknya. Jumaat, kita tolong Cikgu Eza kemas kelas. Esok Sabtu cuti. Sabtu kita main di taman. Adam suka gelongsor dan ayunan ni. Ahad ialah hari bersama keluarga. Kita pergi jalan-jalan atau duduk rumah dengan mak dan ayah. Adam suka Rabu sebab boleh main bola. May suka Selasa sebab boleh melukis. Tada! 7 hari dalam seminggu dah habis. Lepas Ahad, kita mula balik hari Isnin. Jom kita nyanyi lagu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari seminggu. Setiap hari kita ada rutin. Bangun pagi, makan, pergi sekolah. Semalam dah lepas, hari ni kita belajar. Esok pula kita akan datang sekolah lagi. Oh, kalau hari ni hari Rabu, semalam hari Selasa dan esok hari Khamis. Pandai anak murid cikgu. Ingat tau, ada 7 hari dalam seminggu. Setiap hari ada aktiviti best. Bye murid-murid pandai. Ingat tau, ada 7 hari dalam seminggu. Bye-bye.